Indonesia, Cina Indonesia berbahasa Indonesia. Itu identiti Cina Indonesia. Tapi saya kurang senang, tak selesa bila kita dalam satu negara yang sama, kita ada bahasa lain yang berbeza. Sign dalam bahasa Cina. Berbeda dengan Chinese Indonesia yang bahasa kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia, Chinese Malaysia lebih memilih menggunakan bahasa asalnya atau bahasa Cina sebagai bahasa keseharian. Bahkan, keturunan Cina di sana sangat jarang menggunakan bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu merupakan bahasa negara Malaysia. Ini membuat sebagian orang di DPR Malaysia merasa tersinggung dan iri dengan Chinese Indonesia yang semuanya berbangga dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saya minta pencerahan daripada pendidikan itu ialah bahawa ada kalangan, ada orang katakan sekolah vernacular itu halangan perpaduan negara kita. Bahawa yang dikatakan oleh YB Senator Dominic tadi mengatakan sekolah kebangsaan dan sekolah vernacular sama. Saya tidak mempertikaikan apa yang telah termaktub dalam perlembagaan ya. Cuma tak sama pada saya. Sebab bahasa pengantarnya berbeza. Bahasa pengantar sekolah kebangsaan ialah bahasa Melayu. Manakala bahasa pengantar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina ialah bahasa Mandarin. Bahasa pengantar di sekolah kebangsaan Tamil adalah bahasa India tu bahasa Tamil. Jadi apapun alasannya kekangan perpaduan tu ada, saya tak nak bincang itu. Saya nak betulkan bahawa tidak sama dari segi pendekatan dan approach serta pendekatan bahasa pengantarnya itu tidak sama. Jadi mohon pembetulan dan pencerahan daripada menteri. Melihat kepada masa depan anak bangsa kita, identiti kita pertama, perpaduan dan meningkatkan kualiti pendidikan. Ini dah ada dalam perancangan. Tapi identiti kita di Indonesia, Cina Indonesia berbahasa Indonesia. Itu identiti Cina Indonesia, India Indonesia. Kalau mereka adalah rakyat Indonesia di Thailand, bahasa Thailand. Di Malaysia ni kita cakap Melayu. Ada setengah orang Cina India jadi bercakap Melayunya kelang kabut. Bagaimana kita nak pastikan bahawa identiti rakyat Malaysia ini adalah bahasa Melayu dengan penggunaan bahasa Melayu yang teratur dan baik. Kita tak cakap vernacular tak bagus. Sekolah satu lain semua satu cadangan. Subjek-subjek yang melibatkan subjek bahasa Malaysia, Cina, India dan bahasa-bahasa lain yang boleh diajar dalam sekolah satu aliran. Ini cuma pandangan dan terpulang kepada pihak kementerian untuk memikirkan mekanisme. Saya juga mendengar tadi isu berkaitan dengan bahasa yang juga saya menyokong. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa kita sama-sama mempertabatkan bahasa Melayu. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan sekolah vernacular. Minta maaf sebab kita melihat bahawa kita berada dalam satu negara yang sama, tetapi kita mempunyai bahasa dan juga silibus yang berbeza. Saya menyokong bahasa Cina sebagai bahasa yang boleh dibelajar di sekolah. Sekolah kebangsaan boleh belajar. Sekolah Tamil pun kita kata boleh diajar di sekolah kebangsaan. Kerana anak saya sendiri belajar sekolah Cina. Tak marah tu. Tapi saya kurang senang, tak selesa bila kita dalam satu negara yang sama, kita ada bahasa lain yang berbeza. Sign dalam bahasa Cina, dalam bahasa Tamil dan begitulah seterusnya. Kita menggunakan bahasa utama, bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Saya nak pandangan daripada menteri, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendengar rungutan daripada ibu bapa nak buka sekolah. Arahan daripada menteri bahawa ada 2 hari pakaian sukan. Ibu bapa kata lebih selesa pakai uniform kerana pelajar-pelajar perempuan lebih bersopan pakai uniform sekolah. Kemudian saya juga ingin penjelasan berkaitan dengan kantin sekolah buka, arahan daripada menteri. Jadi apakah sebenarnya muhasabahnya kerana kita nak mendidik anak-anak, dalam masa yang sama juga kita mahu supaya orang lain pun menghormati juga ibadah kita. Terima kasih. Mr. Speaker, standing order. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang mengambil kesempatan untuk memaklumkan Dewan Yang Mulia ini
bahawa pada tahun 1978 ini melibatkan peraturan 36/9C, seorang ahli parlimen, Mark Coding, telah pun dituduh di mahkamah kerana mempersoalkan polisi kerajaan yang membenarkan aliran sekolah Tamil dan Cina kerana ia melanggar Akta Hasutan. Saya menegur Yang Berhormat yang membangkitkan isu berkenaan dengan sekolah Cina dan sekolah Tamil kerana perkara ini melanggar peraturan dan terdapat presiden dalam kes PP lawan Mark Coding di mana beliau telah pun dituduh di mahkamah kerana dalam ucapannya telah memperlekehkan aliran sekolah Tamil dan sekolah bahasa Cina. Jadi saya cuma ingin membawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang perbicaraan tentang perbahasan tentang perkara ini yang boleh menyebabkan kita melanggar peraturan dan Akta Hasutan. Terima kasih. Okey. Hari ini menjadi sejarah, first time dalam hidup saya pergi melawat sekolah menengah jenis kebangsaan Cina di Kuala Lumpur. Oh, dahsyat dia punya sekolah dia. Tengok dia punya suasana macam mana. 然后我一直稍微换一下，换了过后，对方当时开始不一样，发现这是我的是不一样的话，就把解抽出来，然后解cos不连那的话不讲，不啊，我去掉，学真，对的，对，明白啊？对啊，任何意见是需要讨论的。 Bahasa Cina, tak kira Mandarin atau Cantonese, sangat penting untuk dikuasai pada hari ini memandangkan kuasa besar ekonomi dunia beralih ke negara Cina dan kita sebenarnya pun sudah merasakan impak positifnya. Oleh itu, amatlah baik kalau kita dapat kuasai bahasa ini dalam usaha menarik lebih banyak pelabur dari Cina. Akan tetapi, jangan lupa bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, maka adalah wajib untuk diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Tak kiralah sama ada bahasa Melayu ni bukan bahasa antarabangsa ataupun tidak, kerana ia adalah bukti anda adalah warga negara. Macam mana nak digelar anak Malaysia tapi tak tahu berbahasa Malaysia? Oh ya, jangan lupa juga yang kuasa membeli di Malaysia ada dalam tangan kaum majoriti, dan kaum majoriti ini bercakap dalam bahasa kebangsaan tahu. Bahkan negara-negara jiran kita pun menggunakan bahasa yang lebih kurang sama. Oleh itu, tuduhan yang mengatakan bahasa Melayu ini tidak ada nilai sama sekali tak masuk akal. Jangan jadikan bahasa Melayu hanya sekadar pada nama produk perniagaan demi mengaut keuntungan, tetapi membenci penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian. Saya yakin apa yang saya lontarkan ini akan disokong oleh kaum Melayu, Cina dan India, kerana ini adalah fakta. Takkanlah ada warga Malaysia nak kecam saya yang menyeru supaya warga Malaysia bercakap dalam bahasa Malaysia, kan? Cuba komen sikit. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.